Jonathan, babi tu jantan kengkang. Ni aku nak beritahu kau ni. Dulu kau cakap nasi ni lah, apalah, tak cukup inci lah, apalah. Lepas tu tak ada perempuan nak kawan dengan dia, kau kutuk dia macam-macam. Sekarang ni dia dah ada perempuan ni apa semua. Apa yang masalah kau? Kau jealous ke? Jonathan, babi tu kengkang ni. Kau nak kutuk aku tak laku, terpeduli apa aku? Aku tak kisah. Aku cakap kau aku tak ada memiliki apa-apa, perempuan ke apa, tak kisah. Itulah syurga. Faham tak? Sebab Allah nak tengok orang yang tak ada apa-apa ni. Itulah mengatakan dia tak ada wujud diri dia. Tak ada wujud apa-apa pun. Hanya wujud Allah je. Faham tak? Kau nak menganjing sana orang, mengejek orang sana, menghina orang sini. Bila si Nasir ada perempuan ke Indon, tak kira lah dia berzina atau zina, aku tak boleh tahu. Tapi kau tu apa masalah kau? Kau tu siapa? Kau jabatan agama Islam ke babi? Babi tu kengkang? Duk sibuk orang. Yang kau berkawan dengan bini orang tu apa? Babi betina combi tu. Babi. Kau dua orang ni, aku cakap kau salah seorang ni, lama-lama besok kau ni sakit mental habis koyak, gila babi punya. Betul cakap. Aku tengok tapi kau Jonathan dalam tangan aku, memang aku pijak muka kau. Ini aku bukan ugut Kau nak kata aku bunuh pula kau. Kau ni memang kaki spin. Batu fitnah kata bunuh. Butuh kau lah Jonathan. Sial kau. Memang kau cukup sial lah aku kenal kau ni. Assalamualaikum.